Sejak berkurun lama, aktiviti gotong royong menjadi amalan hidup budaya bermasyarakat. Namun amalan ini lazimnya dikaitkan dengan masyarakat luar bandar. Ini berbeza dengan rentak kehidupan masyarakat bandar, khususnya di kota besar yang lebih menumpukan kepada kerjaya dan kehidupan sosial masing-masing. Ikuti laporan yang disediakan Isa Zubir yang meninjau keunikan amalan gotong royong di tengah-tengah kesibukan kota kosmopolitan Kuala Lumpur. Amalan gotong royong boleh diistilahkan sebagai aktiviti yang dilakukan secara beramai-ramai dan secara sukarela. Ia menitik beratkan aspek bantu-membantu tanpa mengira umur dan lapisan masyarakat keseluruhannya. Walaupun konsep gotong royong ini telah lama dipupuk dalam diri masyarakat Malaysia, amalan ini dilihat semakin dipinggir dan dilupakan masyarakat kota. Maka melihatkan kepada perkara ini, Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan beberapa pertubuhan lain menganjurkan program gotong royong Jom Bersih Bukit Bintang baru-baru ini. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Ahmad Faisal Talib yang merasmikan program itu berkata, ia diadakan sejajar dengan usaha mengekalkan keindahan dan kebersihan Kuala Lumpur sebagai satu lokasi tumpuan utama pelancong. Saya melihat bahawa adanya perubahan yang positif di kalangan anggota masyarakat, terutamanya daripada pihak pengusaha-pengusaha ataupun sektor swasta di sinilah. Di Bukit Bintang, dia punya semangat tu saya rasa saya dah terlibat banyak kali dan saya sentiasa teruja untuk datang Bukit Bintang kerana ada sudah satu bentuk, satu sikap yang baik untuk melihat Bukit Bintang menjadi lebih bersih. Program kali kelima itu disertai lebih 700 peserta daripada pelbagai agensi, antaranya Alam Flora, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Indah Water Consortium, Plaza Lowyat, Hotel Federal dan pelajar sekolah. Aktiviti gotong royong diadakan di sekitar Bukit Bintang, iaitu kawasan yang dikenali sebagai syurga membeli belah dan hiburan. Rata-rata peserta yang ditemui melihat aktiviti ini sebagai petanda positif dalam memupuk kesedaran di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bandar mengenai pentingnya amalan gotong royong. It's very important nak jaga kebersihan and encourage other people to do the same. Especially in the housing area, at the park, taman permainan kanak-kanak semua tu, but still ada nampak not so clean lah. Program ni adalah satu kesedaran kepada kita semua untuk meningkatkan kita punya disiplin lah dari segi kebersihan bandar, tak kira lah di bandar, di kampung ataupun di mana-mana juga lah. Ini salah satu program yang baik untuk anak-anak muda macam kami ni semua, dan juga kita boleh nampak budak-budak pun ada terlibat sama dengan program yang kita buat pada hari inilah. Ternyata program sihat seperti aktiviti gotong royong ini dilihat mampu mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan masyarakat berbilang bangsa, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai negara contoh daripada aspek pembangunan mapan, kebersihan dan kesepakatan masyarakat dan sosio-budaya yang pelbagai. Bukit Bintang sebagai salah satu lokasi tumpuan di segitiga emas ataupun Golden Triangle yang terdiri daripada kompleks perniagaan maupun pusat membeli belah, kini mencipta satu fenomena baru apabila mengadakan aktiviti gotong royong perdana yang sinonim dengan masyarakat luar bandar
di tengah-tengah kesesakan kota. Program ini dilihat bukan sahaja mampu menceriakan dan mengindahkan lokasi ini, bahkan berupaya merealisasikan hasrat kerajaan bagi menarik minat pelancong asing dalam meningkatkan ekonomi, khususnya bagi sektor pelancongan. Isa Zubir, Jurnal Bernama.